Kalau tokoh inspirasi saya ialah Nabi Muhammad lah. Sebab baginda ada banyak sifat mahmudah pada baginda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, selamat datang ke Inspirasi Tersohor, tempat di mana kita ingin berkongsi tentang sesuatu bakat yang luar biasa, tentang perkara-perkara dan suara-suara hebat warga SK Bukit Belitung 2. Saya Muallim Fakhur Razi, sebagai hos anda pada hari ini di Inspirasi Tersohor akan membawakan satu kisah luar biasa yang unik, yang sangat hebat daripada seorang murid kita, iaitu murid tahun 4 kita, yang mana bukan calang-calang orang. Beliau bukan sahaja dinobatkan sebagai seorang tokoh Maulid Rasul, beliau juga dinobatkan sebagai tokoh nilam, tokoh nilam tahap 1. Malah aktif dalam pelbagai pertandingan, iaitu pertandingan seperti bercerita, bahas, dai cilik, ikon kerjaya, dan juga beliau menyertai di pelbagai peringkat lah, iaitu contoh peringkat daerah, peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Baik, jadi saya memperkenalkan iaitu tokoh murid kita pada hari ini, iaitu Siti Nur Auni binti Sulaiman. Apa khabar Siti? Sihat Siti Auni? Sihat. Sihat alhamdulillah ya. Jadi untuk makluman semua, Siti Auni ni mendapat tempat ketiga ikon kerjaya. Tempat keberapa? Tempat keempat. Tempat keempat pertandingan ikon kerjaya daripada kaunseling, dan beliau juga itu peringkat kebangsaan lah. Itu peringkat kebangsaan. Dan beliau juga pada tahun 2023 telah dinobatkan sebagai Johan Bercerita. Betul kan saya? Betul betul. Johan Bercerita, cerita rakyat tahap 1 untuk peringkat daerah Hulu Selangor. Betul untuk 2024 untuk peringkat daerah Hulu Selangor. Naib Johan untuk peringkat negeri 2024 juga. Alhamdulillah. Itulah dia ya yang kita bawakan di Inspirasi Tersohor untuk segmen kita pada hari ini. Baik, jadi boleh tak saya nak minta Siti Auni ceritakan sedikit tentang Siti Auni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Auni binti Sulaiman dari kelas 4 orientasi dan mempunyai 4 orang adik-beradik, dan saya anak bongsu. Saya telah berkhidmat sebagai pengawas dari tahun 2 lagi. Awak juga saya dapat tahu pernah jadi Johan Bercerita peringkat daerah dan naib Johan untuk peringkat negeri ya. Cerita rakyat apa yang awak bawakan pada kita? Cerita rakyat yang saya bawakan pada waktu itu ialah cerita Puteri Santubong dan Puteri Sejenjang. Dia mengisahkan bahawa 2 orang puteri yang berebut untuk memiliki seorang putera jejaki. Kalau itu pertandingan bercerita lah. Kalau macam pertandingan bahas pula kalau macam pertandingan bahas, saya tak pernah masuk bahas kan. Jadi saya kagum lah macam mana bila kita masuk pertandingan bahas ni, kan bahas ni kita kena cepat berfikir, cepat bertindak, cepat nak kena, dan ala parlimen kan. Ala parlimen. Saya sendiri pun kalau peringkat bahas biasa-biasa saya tak boleh nak buat. Jadi macam mana keyakinan diri tu, macam mana awak boleh berlatih untuk jadi pendebat yang baik? Selalunya saya berlatih dengan rakan-rakan saya. Kita orang berlatih banyak kali lah. Lepas tu kadang-kadang ayah saya dengan ibu saya suruh
tonton YouTube untuk tengok macam mana cara-cara orang lain bahas. Rujukan YouTube. Okay. Lagi. Lepas tu ayah dan ibu saya akan suruh buat nada tu dengan betul. See. Semua ni bila kata bercerita, bila bahas, macam mana dia bermula? Dia bermula apabila Cikgu Ratna memilih saya untuk mewakili peringkat sekolah. Dan sewaktu itu saya memenangi semua peringkat daerah, peringkat negeri. Lepas tu saya bolehlah masuk peringkat kebangsaan. Lepas tu ibu bapa saya latih saya dengan elok lah untuk memenangi peringkat kebangsaan tu. Ya. Saya pun perhati jugalah sebabnya bapa awak pun seorang cikgu kan. Dia dah pencen. Cikgu Sulaiman. Ya, dia pun dah pencen dan nampak dia mengorbankan dan melibatkan diri untuk berlatih sama-sama untuk melatih awak Bagus. Alhamdulillah, kita kena ada perlibatan ibu dan bapa juga tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, kalau kata tu selain daripada pertandingan, apa aktiviti lain yang awak suka buat pada masa lapang lah selain daripada awak join pertandingan-pertandingan macam ni? Selalunya saya akan baca buku lah. Kadang-kadang saya suka baca buku komik ataupun buku cerita sebab saya nak pengetahuan yang baru. Masih ada lagi orang suka baca buku, nampak? Kalau budak-budak sekarang saya tengok suka main game, suka pegang handset. Suka pegang handset juga ke? Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Okey, ada jugalah tu. Baik, siapa yang menjadi orang kata penyokong awak yang macam yang kata fan number one lah bila awak masuk pertandingan macam ni? Selalunya ibu bapa saya lah. Guru-guru pun tolong saya dan rakan-rakan saya. Okey, Alhamdulillah lah. Jadi itulah dia. Kita perlukan fan juga. Jadi kita buat, kalau dia buat satu page untuk dia kan, jadi kita berapa like, berapa follow, berapa subscriber kan. Okey, kita masuk pula pada tokoh Nilam kita tokoh Nilam. Jadi Nilam ni macam pembacaan awak lah pembacaan awak di sekolah. Jadi untuk tahun 2024 ke 2024 sekarang 2025 awak tahun 4 kan. So 2024 awak tahun 3 masa tu, betul? Betul. Okey. 2024 awak telah dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul dengan tokoh Nilam tahap 1. Jadi saya rasa sangat hebat. Saya sendiri pun tak pernah dinobatkan sebagai Maulidur Rasul. Kan. Jadi awak dah kecil-kecil lagi dah dinobatkan sebagai tokoh Rasul. Jadi bagaimana? Apakah maksud anugerah-anugerah tu pada diri awak bila awak sendiri memenangi anugerah tu? Alhamdulillah, itu rezeki daripada Allah. Semua itu hanya kekuatan daripada Allah dan kelemahan itu daripada saya. Okey. Bukan apa kan, kadang-kadang bila kata orang nak akan join untuk jadi tokoh Maulidur Rasul ni apa semua ni, dia perlukan macam berbagai-bagai persediaan lah kan. Okey, jadi untuk itu apakah usaha yang ataupun amalan lah boleh kata amalan ataupun benda-benda apa yang awak buat ataupun yang awak tunjukkan supaya awak boleh jadi tokoh Maulidur Rasul? Awak ni rajin tolong orang ke, rajin baca sirah Nabi ke, macam mana ke? Mungkin saya jadi tokoh Maulidur Rasul tu sebab menolong banyak cikgu. Tetapi itu semua mungkin saya tolong orang lah sebab tak pasti tiba-tiba saya jadi tokoh Maulidur Rasul. Yelah, mungkin secara macam awak pun tak perasan macam mana cikgu menilai untuk setiap murid untuk dijadikan. Kadang-kadang cikgu-cikgu ni pun dia surprise je, kita tak tahu kan. Kita tak tahu macam mana dia surprise kita je. Kita tahu tiba-tibanya. Maknanya cikgu-cikgu sendiri dah memainkan peranan yang mana cikgu sendiri pun macam dia secara secretly ataupun secara sembunyi-sembunyi dia tengok budak, dia tengok macam mana, orang kata macam PBD penilaian dan pentaksiran yang cikgu-cikgu buat lah. Okey, baik. Untuk tokoh Nilam Nilam ni kita faham kita kena banyak baca buku kan. Jadi berapa buku yang awak ni dah baca? Tak dapat kira lah, tapi banyak lah saya baca. Ada ribu? Mungkin ada, tapi saya rasa ada lah. Kadang-kadang saya baca surat Khabar.
ataupun saya baca buku komik yang saya suka tadi. Awak kecil, surat khabar besar macam mana? Tapi saya faham ya. Dia, kalau orang minat membaca ni tak kira buku besar mana, kadang buku kecil pun dia baca, betul ya. Tapi okey, so maknanya ada dalam ribu adalah untuk baca buku. Kalau buku yang awak baca tu jenis mana buku? Buku jenis apa ataupun apa genre buku yang awak baca tu yang awak suka? Selalunya saya suka baca komik ataupun buku cerita yang biasa. Komik ah. Komik-komik yang macam mana tu? Komik-komik macam kisah Nabi tu macam tu lah. Oh, dari kisah Nabi pada buat komik Anak Muslim tu. Anak Muslim. Okey. Adik saya pernah kerja kat Anak Muslim tu. Berjaya menerbitkan satu naskah. Okey. Oh, mana suka buku ni, apa, majalah Anak Muslim lah. Dulu baca. Okey. Bagus lah kita lihat untuk terutama sekali untuk remaja-remaja sekarang anak-anak sekarang. Saya pun nak kata macam mana, tapi itulah dia peredaran zaman yang mana buku itu semakin dipinggirkan. Baik, dan seterusnya kita nak tengok dari segi bercerita Bercerita dia membawa daripada start dulu, awak bercerita dulu kan baru ke macam mana? Bercerita dulu, lepas tu barulah macam bahas macam tu. Okey, so mana bercerita daripada bercerita dululah. Start bercerita ni pertandingan kan daripada tahun bila tu start? Selalu hari tu saya dah masuk waktu tadika lah. Dari tadika ada pertandingan pantun. Tadi dah awak dah cerita dia bermula daripada pantun, kemudian awak masuk bercerita. Bercerita tu awak bercerita tu memang awak baca dululah. Saya baca dulu. Baca dululah. Lepas tu memorize sikit-sikit lah, hafal. Okey. Bila bercerita, awak masuk ke bahas pula. Kemudian awak masuk ke dai cilik pula. Ke mana satu dulu? Along the way sama ke macam mana? Bercerita. Lepas tu kalam jama'i. Kalam jama'i? Itu saya masuk hari tu. Okey. Lepas tu bahas dan akhir tu saya masuk bercerita balik dan dai macam tu. Okey. Kalau tengok bercerita, dai cilik, ikon kerjaya, mana satu yang paling struggle, mencabar pada awak? Saya rasa semua mencabar. Tetapi paling mencabar bagi saya ialah bahas. Sebab kita perlu dengar soalan yang diberi oleh pihak lawan dan kita perlu jawab tu dengan betul. Dan jika kita tersalah jawab, bolehlah kat situ boleh tertolak markah macam tu. Sebab tu kita kena dengar soalan tu betul-betul. Bukan dia dalam bahas ala parlimen ni, bukan orang tengah bercakap-cakap kita pun tepuk nak minta laluan nak cakap. Boleh macam tu Macam tu. Tapi bila pihak lawan bagi tu memang kena hafal lah jawapan-jawapan bagi tajuk tu. Sebab kalau pihak lawan tu bagi soalan yang macam soalan yang kita tak tahu, ayah saya akan sediakan macam jawapan yang boleh semua soalan yang jawab. Maknanya dah siap ada satu teks yang lain lah untuk awak baca tengok sekejap pada ketika tu Tetapi lebih elok ayah saya kata kita perlu spontan. Saya selalunya kalau nak cakap orang ramai tu, saya akan berlatih depan ibu bapa saya. Kadang-kadang saya akan berlatih depan kawan-kawan ayah saya. Pernah rasa takut ke bentar tak? Tiba-tiba macam tiba-tiba nervous ke apa ke? Pernah. Yeah. Saya rasa macam takut lah waktu tu nak naik. Lepas tu bila dah naik atas pentas tu, saya rasa dah macam relax lah rasanya. Lepas naik atas tu. Apa yang awak buat masa rasa gemuruh, gementar tu, nervous tu? Waktu itu saya rasa gementar, tak tahu apa nak buat. Tak tahu. Rasa gementar, takut sangat. Tapi go through sajalah Lepas go tu, through sajalah. bila naik pentas tu barulah rasa macam relax. Dah start. Okey. Siapa yang bantu? Biasa mak ayah lah bantu kan? So, bila awak pergi bertanding apa semua tu, kan makan masa awak. Macam mana awak bagi masa untuk latihan, masa belajar apa semua? Selalunya saya bahagi masa tu, kalau saya belajar, saya akan belajar kat sekolah dengan bermain kat sekolah. Kalau berlatih tu, saya akan berlatih kat rumah. Sebab ayah saya kata kalau saya berlatih kat sekolah, nanti ketinggalan pelajaran pula. Sebab kan dah nak dekat periksa kan. Betul.
So bila macam tu awak ada tak macam inspired by, ada tokoh yang awak terinspirasi untuk awak buat pertandingan apa semua tu? Kalau tokoh inspirasi saya ialah Nabi Muhammad lah. Sebab baginda ada banyak sifat mahmudah pada baginda. Lepas tu kita janganlah tinggal solat pula. Tinggal solat dosa. Tu penting. Tak, kena tu lah. Itu yang penting lah. Solat 5 waktu. Okay. So itulah ya nasihat daripada seorang tokoh yang kita tengoklah betapa hebatnya, betapa orang kata berbakatnya beliau, betapa rajin berusaha dan beliau penuh inspirasi. Dan semoga kita ni, pendengar-pendengar semua ni terinspirasi dan mendapat inspirasi daripada apa yang adik Auni kita ni lah yang telah ditunjukkan, terutama sekali kepada rakan-rakan sebaya dengan beliau lah, rakan-rakan sebaya dengan dia. Dan untuk apa itu semua? Untuk mencapai kecemerlangan. Jadi saya bukan harapkan inspirasi kepada ini saja ya, tetapi kepada ibu bapa, kepada ibu bapa, kepada guru-guru, dan terutama pada rakan-rakan sebaya beliau lah, yang mana ada. Jadikan beliau sebagai sumber inspirasi, idola ke kan, semangat untuk kita terus mencapai kecemerlangan di pelbagai bidang. Jadi di sinilah yang kita bawakan, di sinilah yang inspirasi tersuhur bawakan. Jadi terima kasih sekali lagi adik Auni kerana sudi bersama-sama kami dalam inspirasi tersuhur yang dibawakan khas oleh Tersuhur Channel SK Bukit Bintang 2. Dan lupa untuk follow dan kongsikan episod ini. Follow, like, share, kongsikan supaya lebih ramai yang boleh mendengar kisah yang hebat daripada anak-anak Malaysia kita yang luar biasa seperti adik Auni. Jadi saya Muhammad Fakrul Razi mengundur diri dulu sampai kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.